Assalamualaikum kelas. Hari ini kita ada pelajar baru. Jadi boleh memperkenalkan diri awak. Nama saya Kacak binti. Binti untuk perempuan, bin lelaki. Kan. Nama ayah saya T. So, Kacak binti. Okey, ada sesiapa yang nak tanya soalan dekat Kacak? Saya cikgu. Silakan. Kacak, apa yang awak paling suka? Saya suka BTS. Oh, BTS. Saya pun ada BTS tau. BTS yang Korea tu kan? Yang Billboard tu kan? Bukan BTS tu. Belah tengah selalu. Okey. Okey Kacak, dah cukup. Jadi Kacak, awak boleh duduk di sebelah sana. Kacak binti. Amar dah siap belum kerja yang cikgu bagi hari tu? Sikit. Okey. Cikgu tengok tu. Tak boleh jadi ni. Dia telah melakukan satu jenayah fashion. Kita kena buat sesuatu. Oh lah. Makin jadi-jadi pula belah tengah dia tu. Wish. Cikgu ada satu idea. Satu idea. Nanti kamu ambil sikat dia tu, kamu buang. Tapi nanti dulu tunggu dia pergi tandas. Wih, belah tengah dia tu, Masya Allah. Sekolah baby. Apa dia keluarkan tu? Okey, kita pergi tandas. Pergi, siap. Buang. Oh, bagus. Sikat dia tak ada. Bagus lah. Tak sikit Dia tak ada. Wih, Apa dia guna tu? penukul pun boleh tikai rambut. Lepas ni, dia mesti pergi tandas punya. Satu hari 50 kali dia pergi tandas tengok rambut dia. Ambil penukul tu, buang. Okey? Dia kira memang bau. Aish. Dia masih nak pergi tandas je. Okey. Bagus. Tunggu datang. Hei, penukul pun boleh jadi. Okay, Confirm dia tak ada tu. Dia datang. Confirm. Datang. Aduh, memang nak kena. Dia ni manusia jenis apa? Pelayar pun jadi sikat. Aduh. Cikgu rasa kita kena buang dia sekolah ni. Bajet sangat. Aduh. Dah.